biji, naik 2 biji, naik 3 biji, dos Panadol tu akan naik. Pernah sampai masuk air dekat klinik dan hospital. Boleh bayangkan tak? 18 tahun makan Panadol. Jom kita dengar perkongsian daripada Puan N. Saya ada masalah angin dalam badan. 18 tahun lah. Tak hilang. Makan ubat macam-macam, suplemen macam-macam makan tak hilang. Pernah sampai seminggu, dekat seminggu saya tak membuang. Kadang-kadang bila nak membuang tu terpaksa ambil suplemen. Boleh kata setiap hari sakit kepala dan selalu migraine. Bila sakit kepala tu terpaksa ambil Panadol. Bila nak bangun daripada duduk atau nak bangun daripada baring akan pitam. Ni saya dah buat LGBF kali pertama. Dan saya boleh katakan 50 hingga 60% kesihatan saya semakin baik. Okey guys, jangan lupa kesihatan tanggungjawab sendiri.